Okey, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang agak kompleks ya untuk difahami, tapi saya akan cuba untuk ringkaskannya lah, iaitu berkenaan dengan apa yang kita panggil orbital dan juga electron configuration ataupun konfigurasi elektron. Seperti yang kita belajar daripada video-video yang telah lepas, kita tahu bahawa satu atom mengandungi nukleus di tengah, dan nukleus ini mengandungi proton dan juga mengandungi neutron dan dikelilingi oleh elektron. Contohnya kalau kita ada satu elektron ni, dia mengelilingi nukleus, okey. Dan konsep elektron yang mengelilingi nukleus ini bukan seperti perumpamaan planet mengelilingi matahari. Itu adalah tak benar. Sebenarnya elektron ini mengelilingi nukleus di dalam keadaan di mana kita tak pasti kedudukan sebenar mereka. Mereka boleh berkedudukan di mana-mana saja dikeliling nukleus, katakan ini nukleus. Dan elektron ni boleh berada di mana-mana kedudukan dikeliling nukleus ini dan apa yang boleh dinyatakan adalah keberangkalian kedudukan elektron semasa dia bergerak tu. Dia kebanyakannya mungkin di sepanjang masanya mungkin dia banyak menghabiskan masa di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan nukleus, tapi dia juga akan pergi pada kawasan-kawasan yang jauh daripada nukleus ini. Okay. Dan ini adalah keberangkalian. Lagi jauh jarak elektron daripada nukleus, lagi kecil kemungkinan elektron itu akan berada di kawasan tersebut. Lebih jarang berada di kawasan tersebut. Dia lebih tertumpu di bahagian yang berdekatan dengan nukleus. Kalau kita umpama satu elektron tu, dia mungkin akan mengelilingi nukleus dalam keadaan macam ni. Dan kita dah ketahui bahawa elektron yang berada pada kedudukan yang berdekatan dengan nukleus mempunyai tenaga ataupun energi yang lebih rendah, tenaga lebih rendah berbanding dengan elektron yang duduk di kedudukan yang jauh daripada nukleus, yang punya tenaga yang lebih tinggi. Sebab kalau tanpa tenaga yang tinggi, dia tak mungkin akan dapat mengelilingi nukleus. Dia memerlukan tenaga yang tinggi, sebab jarak mengelilinginya lebih jauh, jarak dia dengan nukleus yang lebih jauh, jadi tenaga yang diperlukan adalah lebih tinggi. Faham? Okey. Dan kita ketahui bahawa elektron itu bercharge negatif, dan proton pula bercharge positif, dan mereka akan saling tarik menarik. Okey, tarik menarik. Dan of course kalau ada satu elektron lain tambahan masuk ke dalam ini, tentu sekali dia akan compete, bersaing dengan elektron yang sudah ada di keliling ni, sebab dia mempunyai charge yang sama, dan mereka akan mengisi, mereka akan mempunyai orbital mereka sendiri. Elektron-elektron yang pertama akan mengisi orbit dia sendiri, kemudian elektron yang kedua juga akan mengisi orbital elektron itu sendiri yang kedua, dan seterusnya. Kalau ada lebih elektron, yang ketiga, keempat dan seterusnya, mereka akan mempunyai orbital mereka yang tersendiri, dan tentu sekali ini sangat kompleks. Dan kita tahu bahawa bilangan elektron tu, selalunya bersamaan dengan bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus, dalam banyak keadaan lah. Jadi kita tahu lebih kurang dan kita tahu bahawa bilangan proton ini adalah merupakan penentu jenis elements. Okey, bilangan proton itu menentukan jenis elemen. Contohnya kalau kita katakan karbon 12 yang punya 6 proton, jadi ini kita panggil karbon sebab dia mempunyai 6 proton di dalam nukleusnya. Dan kalau kita lukis atom karbon ni, ini adalah nukleus dia. So di dalam nukleus ni terdapat 6
proton 2, 3, 4, 5, 6, dan dia juga mengandungi 6 neutron 2, 3, 4, 5, 6, dan pada waktu yang sama karbon 12 ni juga yang stabil juga mempunyai 6 elektron yang mengelilinginya 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi tidak semua elektron-elektron ni akan membentuk orbital yang sama, yang berbentuk begini ya. Dia akan berbentuk berbeza-beza. Setiap satu dia mungkin akan menduduki orbital yang tersendiri ya. Dan orbital-orbital ini bentuk-bentuk orbital ini bergantung kepada tenaga dan juga bergantung kepada bilangan elektron yang terdapat di dalam atom tersebut dan disusun mengikut karakteristik, mengikut sifat-sifat ciri-ciri yang tertentu, dan mereka tentu sekali diisi, dan nama-nama yang ditunjukkan di sini adalah merupakan nombor-nombor yang mewakili bilangan proton. Bilangan proton. Contoh proton yang ada keluar dari nukleus ada 3 proton. Ini adalah lithium. Tetapi 3 proton juga menunjukkan bahawa dia juga mempunyai 3 elektron. Satu hidrogen, 1 proton, dia juga mengandungi 1 elektron, dan 1 elektron itu mengisi orbital 1. Orbital 1. Dan kita helium, sepatutnya helium duduk di sebelah kanan, tapi dibawa ke sini sebab dia termasuk di dalam kita panggil S block. S block. Ini adalah gambaran, adalah nama yang diberi kepada orbital atom-atom tersebut. Bahan-bahan ataupun elemen yang terletak di bahagian ini, di kolom ini sampai ke bawah, dikatakan terletak di S block kerana elektron-elektron yang terdapat di dalam atom-atom tersebut akan mengisi pada orbital S. Manakala yang ujung yang tengah ni D block dan yang ujung ni P block. Maksud dia bilangan elektron yang baki yang nanti yang ujung itu akan mengisi orbital P orbital P. Dan kalau kita lihat konsep orbital ni, sebenarnya orbital ni adalah menggambarkan keberangkalian duduknya elektron dikeliling nukleus. Kalau nukleus di sini, orbital itu bermaksud apakah kemungkinan elektron yang mengelilingi nukleus ini ya. Okey, dan didapati bahawa kalau elektron yang pertama, kalau katakan hidrogen atom, dia mempunyai nukleus macam tu, dan elektron yang satu tu selalunya akan berbentuk seperti macam ni keberangkalian dia mengelilingi nukleus adalah berbentuk bulat ataupun berbentuk sphere, bentuk sphere mengelilingi nukleus. Dan apabila ditambah lagi elektron, ini satu elektron saja, dan apabila kita tambah satu lagi elektron iaitu apa yang berlaku kepada helium mempunyai 2 elektron. Okey, apa yang berlaku adalah elektron yang ini adalah nukleus. Elektron yang pertama akan berada pada kedudukan yang seperti atom hidrogen tadi, dan yang kedua juga turut akan katakan ini elektron yang kedua, warna merah ni akan menduduki tempat yang sama seperti elektron yang pertama, tetapi mungkin dia akan berkumpul lebih di kawasan luar berbanding dengan yang pertama. Okey, mungkin lebih di bahagian luar, tetapi bentuk orbital yang dihasilkan oleh elektron yang kedua ini adalah sama, dan sebab itu kita dapat melakukan susunan elektron yang kita panggil electron configuration, iaitu konfigurasi elektron yang membentuk sesuatu atom tersebut. Dan walau bagaimanapun, kita akan dapati bahawa selepas dia mengisi yang kita panggil S block tu, dia akan pula mengisi P block. Dan interestingnya, P block ni dia berbentuk begini P block ada tiga peringkat orbital P, iaitu kita panggil PZ, PX dan PY. PZ ini adalah bentuk seperti ini bentuk dumbbell ni yang mengikut aksis Z,
Kemudian dia akan elektron seterusnya akan mengisi, akan membentuk orbital yang berbentuk begini, dumbbell 3 dimensi sebenarnya, yang selari dengan aksis X, dan seterusnya elektron dan seterusnya akan mengisi, akan membentuk orbital yang berbentuk yang selari dengan aksis Y. Dan kalau kita gambarkan dalam bentuk 3D, ini adalah bentuk gambaran orbital yang dihasilkan jika terdapat lebih elektron di dalam atom tersebut. Dan kita tengok ini adalah orbital S. Okey, orbital S, nukleus di tengahnya, dan kita tahu bahawa elektron yang pertama dan yang kedua akan mengisi orbital S ini, akan dudukkan nukleus ini. Tetapi selepas, apabila ada tambahan elektron lagi, apabila ia telah masuk, tambahan elemen-elemen tersebut telah memasuki blok P, contohnya karbon di sini, karbon, maka elektron-elektron dan seterusnya akan mengisi orbital P, orbital P. Dan orbital P yang seperti kita tahu ada orbital Z, orbital Z yang selari dengan aksis orbital Z, okey, sini yang selari dengan garis tegak macam ni, berbentuk dumbbell. Okey, dia itu kita panggil orbital PZ. Ini adalah PZ. Okey, kemudian kita ada PY, PY dan PX, okey, dan PX. Dan ini merupakan gambaran bagaimana elektron itu akan mengisi orbital dan mempunyai orbital mereka tersendiri yang berbentuk agak aneh ini. Ini adalah gambaran, ini adalah dikatakan orbital, dan orbital ni boleh ditulis dalam bentuk nombor dan juga abjad seperti ini. Contohnya kalau katakan atom hidrogen, dia mempunyai satu proton dan satu elektron, dan dia terletak di S block sini. Jadi apa yang kita tulis adalah 1, sebab dia terletak di orbital 1 hidrogen dan helium ni, 1S1. 1 ni mewakili elektron, bilangan elektron. S ni adalah blok S, adalah orbital S, dan satu nombor ni mewakili baris elemen-elemen ini menduduki. Dan contohnya kalau kan helium dia akan jadi 1S2, terdapat 2 elektron pada helium dan dia terletak kepada baris 1, sebab itu 1S2. Seterusnya lithium terletak di baris yang kedua, lithium, dan electron configurationnya ditulis 1S2 2S1, sebab elektron yang seterusnya sudah memasuki orbital 2S, sebab itu dia letak pada baris yang kedua. Jadi electron configuration untuk lithium ini ditulis sebagai 1S2 2S1. 2 elektron yang pertama ni terletak di dalam orbital S dan baris 1S, dan kemudian yang seterusnya telah terletak di baris yang kedua, 2S1. Dan kita lihat pula seterusnya, contohnya boron, gas boron di sini. Boron mempunyai 5 proton ataupun dan juga 5 elektron, gas boron. Okey, dan electron configuration untuk boron ditulis 1S2 2S2 dan 2P1. So elektron yang terakhir dalam boron ni sudah pun memasuki orbital yang bentuk P, yang bentuk dumbbell tadi tu. Jadi dia ditulis begini, 1S2, 2 elektron pertama memasuki orbital S, kemudian 2 elektron seterusnya memasuki orbital 2S, dan seterusnya yang elektron yang terakhir, yang kelima ini, memasuki membentuk orbital P ataupun P block yang berbentuk dumbbell yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi electron configuration, jadi untuk gas boron, untuk boron adalah 1S2 2S2 dan 2P1. Ini adalah dikenali sebagai electron configuration for boron. Okey, for boron. Okey, kita akan belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan
periodic table dan juga electron configuration dalam video-video klip yang akan datang. Sekian, terima kasih.